Imam pada hari ini, Syafiq selaku Izzat dan aku Melati Biru, dulunya Boya Mizan, nama dia, nickname dia tu apa, gempak sikit. Dan apa ni, anak terkadis selaku Pelajar Konsep FB yang menguruskan untuk Imaran Surau. Jadi apa ni, ini pun idea daripada mereka sebenarnya. Since apa ni semua tahu apa dalam sehari dua ni merupakan kuliah dekat biasa dekat college, mereka cadangkan agar kita apa buat sekali lagi geng semua macam Jumaat bersama biasa. Alhamdulillah, saya tak ada masalah, dan hari ini maka inilah hasil dia. Jadi sebenarnya semalam pun saya dah share dengan staff-staff, dia perasaan tu macam bau sebenarnya, nak bertukar, nak pindah, berpisah dengan anda semua, sesuatu yang sangat berat bagi saya. Ada rasa gembira, ada rasa sedih. Gembira sebab saya nyatakan hasrat nak balik tinggal bersama sebumbung dengan isteri yang telah hampir 2 tahun dalam keadaan jarak jauh. Dan insyaAllah hasil berkat doa semua keluarga, sahabat-sahabat, anak-anak saya kat sini, bulan 5, awal bulan 5 insyaAllah saya akan memang cahaya mata pertama setelah 10 tahun nanti. Sebab tu dari segi kegembiraan tu yang saya katakan, alhamdulillah, syukur dapat bertukar. Dalam masa yang sama saya terpaksa berpisah dengan semua yang merupakan rumah hati yang saya cakap tadi semalam. Cinta pertama saya dalam Tibet Marah, khususnya pendidikan, yang saya pertama kalinya terjerumus dalam khususnya pendidikan ini yang pertama, pendidikan masih mas. Dan memang tak ada bandingan saya rasa pendidikan masih mas. Kita lihat saja di surau ini yang mungkin vibe dan suasana ini takkan saya rasa di tempat lain. Kalau tengok solat Zuhur, solat Asar, solat Subuh, sangat seronok dengan anda semua. Saya tak dapat gambarkan bagaimana di tempat baru, macam tadi saya cakap dengan 2-3 orang dekat sana, dia hanya orang kata apa, pelajarnya 100 lebih sahaja berbanding dengan kita yang Pasir Mas 800 lebih. 100 lebih tu saya rasa saya boleh hafal nama setiap orang. Kalau dekat sini ada yang sedang hafal nama, sedang kenal. Jadi di kita MPJ Taring Jaya itu saya rasa mungkin saya hafal nama lah, InsyaAllah. Tapi di sini sebabkan terlalu ramai, mana yang sempat sesatu ni, dan mana yang tak sempat sekadar bertegur sapa. Jadi saya berharap juga anak-anak saya semua dekat sini teruskan apa ni vibe yang ada, istiqamah dalam mengimarkan surau. Semalam pun selepas berkesempatan membaca surah Al-Mulk bersama-sama beberapa orang anak-anak saya cakap kita telah membuat
bila kita berada di surau ini, setiap waktu kita telah menunaikan fardu kifayah, di mana kita telah kita ibaratkan surau ini, dia memberi keberkatan kepada keseluruhan penghuni kolej. Sebab tu kita kena teruskan bina kekuatan, biar kita tidak secemerlang, tapi akidah kita, akhlak kita cemerlang. Itu yang saya cuba garapkan juga di PKTM Pasir Mas ni. Macam mana saya selalu, kalau sesi pertemuan saya bersama dengan pelajar-pelajar baru dalam MSR, saya akan cakap nilai bersama kita dekat sini, biarlah kita sentiasa memberi ucapan salam. Jumpa sesiapa sahaja pun, walaupun dia bukan pensyarah kita, tak pernah mengajar kita, walaupun dia makcik cleaner, pakcik cleaner, walaupun dia penjual makanan di kafe, kita bagi saja salam, budayakan. Sebab saya kata pembudayaan beri salam ni, dia memberi satu gambaran yang baik terhadap KKTM Pasir Mas. Contohnya, ada orang luar datang masuk untuk urusan yang rasmi di KKTM Pasir Mas, kita bagi salam. Dia akan bawa cerita tu sampai keluar. Bagusnya anak-anak KKTM Pasir Mas ni, jumpa setiap seorang yang lalu bertemu, semua bagi salam. Dia apa? Dia akan bagi kesan kepada siapa? Pada anda semua, dan nama baik kolej. Bila kita ada satu nama baik, insya-Allah mudah. Sebabnya, sebagai contoh lagi, kita pergi interview untuk dapat kerja, interview apa-apa saja. Bila orang dengar, bila kita ada nama baik, bila orang dengar KKTM Pasir Mas, macam, oh, KKTM Pasir Mas memang budak-budak ni memang dulu, memang bagus. So itu yang kita nak bina sebenarnya. So saya harap teruskan bagi salam, jumpa sesiapa pun, jumpa Ustaz, confirm lah kita bagi salam. Jumpa Cik Sidiki, bagi salam. So benda macam tu kita teruskan. Saya tak kata sebenarnya, tak prepare nak bercakap benda yang ni. Cuma dia nak bertemu mata dengan anak-anak saya yang bakal saya dudui. InsyaAllah satu masa nanti, semalam pun saya cakap, kalau ada kelapangan, sebab ini cinta hati pertama saya dalam pendidikan, tiba marah. Kalau pergi PJ tu, dia dah jadi kedua. Dia tak sama cinta pertama dengan cinta kedua. So kalau anda semua terjumpa saya dekat mana-mana, tegur, ya? Cakap saya anak emas. Saya ni anak emas. Kalau saya buat lupa, campak barang kat kepala. So sebab anak emas tu hasil brainstorming, hasil orang kata apa, bukan nak agak bakul lah, orang kata apa, buah tangan yang bakal ditinggalkan. Sebenarnya kenapa kita nak perlu ada nama anak emas? Kerana kita nak branding. Macam saya cakap tadi, nama baik juga. Nak branding anak emas. So saya akan bangga. Contohnya, sebagaimana yang semua tahu, pada bulan 9 nanti akan ada insyaAllah sukan spekma, sukan pelajar-pelajar Arab yang akan berlangsung di KKTM ke Maman. Jadi saya akan rasa sangat bangga bila lawangan anak emas
berkumandang. Tengah lawan bola sepak kan. Ayat go je lah. Yang suruh cakap CCTV. Ustaz pernah dengar, kalau yang semua tengok yang follow dekat IG ke kan, masa sukan staff tu, kalau kita tak boleh lah nak emas, kita dah bapak-bapak emas. Bapak emas, mak emas lah. Warga emas. Ada yang warga emas. Betul. Tapi tak boleh lah sebab warga emas. So apa ni, yang selalu ayat saya kalau go anak emas go, masa bagi semangat. Go anak emas pula. Go apa? Go pasir mas go. Go pasir mas go. Go pasir mas go. Itu saya punya apa ni lah, cheers masa sukan. Rasa yang buat paling gila tu sekali, go pasir mas go. Itu sebab kita tak boleh brand. Kan warga emas go, semua orang tengok. Semua terasa hati kan. Sebab memang ramai warga emas pun. Jadi bila pergi nanti go anak emas go, terpulang lah betul yang anak-anak semua nak bawa. Tapi anak emas tu sangat ada keterbezaan dengan orang lain. Kalau bayangkanlah nak pergi bawa nama go, KTTM Pasir Mas go, pelajar KTTM Pasir, macam tak catchy ya. Kita sebenarnya bukan sekadar nak catchy, kita nak sense of belonging. Kita rasa bangga, kita rasa kepunyaan, kemilikan kita. Anak emas tu siapa? Anak emas tu kami. Saya cakap sebagai contoh, Khalil contoh, dia jumpa dengan Cik Siddiqui selepas dia dah tamat, dah jadi arkitek berjaya. Cik Siddiqui, apa khabar? Cik Siddiqui ni dah beratus pelajar dia, beribu kan? Mana dia nak ingat? Khalil ke, Mubin ke, dia tak ingat. So mungkinlah boleh ingat. Maksudnya ada setengah yang tak ingat. Jadi Khalil pun Cik Siddiqui saya Khalil Mubin, anak emas batch 2000 sesi Julai 2023. Anak emas Julai 2023. Bolehlah Cik Siddiqui ingat balik. Oh ni yang kelas, oh ada 2 kelas. Kan? Ada kelas A, kelas B. Kalau SEM 3, oh awak yang lelaki seorang ni ada SB kan? SEM 3 kan? Ada kat sini? Tak ada. So benda-benda macam itulah saya nak ni. Dan itulah buatangan yang saya kerjakan untuk anak-anak semua. Alhamdulillah apa ni, dengan apa ni sokongan dari pihak pengurusan dan semua pensyarah-pensyarah sebab-sebab yang lain, kita berjaya. Sebab saya kata kita kalau pelajar-pelajar MRSN, dia keluar je daripada MRSN, dia akan sikap Ansara kan? Takkan kita nak bosan Ansara. So kita anak emas. Anak emas tu cakap, kalau orang tanya anak emas tu apa? Macam mana nak jawab? Anak emas adalah anak-anak Mara KTTM Pasir Mas. Anak emas. Dalam masa yang sama, kita dengan Cik Siddiqui brainstorm, anak emas. Selain daripada maksud tu, anda semua adalah anak emas kami. Anak emas ni peribahasa maksudnya apa? Kesayangan. Anak yang disayangi, dijaga dengan baik, ditatang bagai minyak yang penuh. So kita bagi ilmu, kita sharing, kita knowledge, kita bagi pembangunan insani. Itulah yang dimaksudkan. Kalau tanya dengan bangga, jawab ni. Moyo namas, apa maksud namas? So itulah maksudnya. Anak emas jawab dengan penuh bangga dan menggabik dada. Okay?
Saya tinggalkan benda tu. Saya tak boleh buat anak PJ, anak PJ. Tak ada. Anak mas PJ, tak boleh. Dia tak ada kaitan. Bukan dia tak ada pasir mas pun, dia tak ada mas. Itu tak boleh, tak boleh. Semua saya paling kepala apa tu nak buat kat sana sini. InsyaAllah mudah-mudahan saya dapat ilham benda-benda yang risau. Kalau jumpa kat sana, saya diam-diam pergi sokong pasir mas. Kalau bawa PJ, sebab PJ kecil, tak tahulah berapa sukan yang boleh masuk. Saya pun tak tahu. Sebab pandang tak ada. Duduk dalam kotak tu je. Bangunan 9 tingkat dalam pandang. Sebelum pergi tutup. So sampai nanti lupa lah, mas, pasir mas. Ada, saya tutup pula pasir mas. Tapi betul, Budi ni saya cakap terus terang, saya sayang mas semua. Cinta betul-betul kita tengok pasir mas. Alhamdulillah kita tengok apa ni surau pun di bawah pimpinan Arinda Ustaz Encik Sidiki nampak dalam mesyuarat. Saya cakap semalam pun dalam mesyuarat bersama masa MPP nak cerita dengan Mahir, tanya Fuad ada ke? Fuad ada tak? Dalam kita ada. Siapa yang ada lagi? Mahir, Alfian kan? Alfian, Abdal kan? Aidin. Dalam tu pengarah puji, dia kata surau nampak hidup. Surau nampak hidup. Alhamdulillah. Ada aktiviti bagus, beliau puji. Ada amalan baca surah Al-Mulk lepas solat Isya. Teruskan seni. Dan dengan kata-kata sokongan beliau juga, alhamdulillah kita telah melengkapkan prasarana aircon cukup. Sejuk, lebih pada sejuk kat UK. Kalau sikit lagi hari ni main surau sebab pakai balik pakaian kat UK tu. Nak bagi surau ni pasal sejuk dia ya? Meskipun kita baru pasang berapa ni? Maksudnya baru on beberapa sahaja. Pun dah rasa macam ni. Tapi syukur Alhamdulillah kepada anda semua yang baru berpengalaman pertama. Kalau nak tahu, bolehlah tengok gambar surau yang lama, macam mana keadaan dia, dan pengalaman sendiri bersolat tarawih dalam surau ni. Najmi sempat kan berbincang nak habis 11 pun tak perlu bukan sedih, bukan sebab semaya dalam iman, bukan hisap, tapi perlu. Itulah yang apa ni. Alhamdulillah kita dapat kali ini bulan puasa imarah kat surau ni. Orang kata apa, sangat kondusif dalam keadaan surau yang dah kata apa begini. Tengok minta kat Ustaz gambar lama je tak? Sejarah page surau. Ada kat page surau. Kita tengok Facebook. Macam mana surau dulu, baru kita dapat rasa bersyukur tu. So satu lagi saya nak share hikmah dia lah. Hikmah dalam sesuatu yang berlaku, banyak hikmah dia. Hikmah kita dapat macam ni sebab apa? Dia asalnya apa yang jadi macam ni? Pandai muslimah. Banjir. Nak banjir lagi? No. Dapat lagi? Dapat cuti. Okey. Betul. Orang kata hikmah, sebab tu kita kena ambil semua daripada sudut yang positif.
turn. Kita turn benda yang kita rasa negatif, satu kelemahan kita turn dia jadi supaya jadi sesuatu yang positif. Hikmah banjir, daripada banjir kita rasa banjir tu bencana, tapi ada hikmah di sebalik bencana yang berlaku. Lepas banjir dapat sebelah biji, kita dapat kapet baru, kita dapat cara nak masuk bajet untuk menyediakan prasarana surau ini untuk ready for aircon. So now hasrat kami semua Allah mengabulkan. Anda semua doa-doa anda semua juga, sebab selalu imarahkan surau. So teruskan amalan. InsyaAllah bulan Ramadan ni saya yakin datang kuasa surau dan Cik Siddiqui pun dah merancang bersama dengan Khalil Unity banyak program-program yang nak dibuat sepanjang bulan Ramadan. Kita banyak pakcik-pakcik dekat itu yang kelebihan yang saya rasa macam memang tak ada dekat tempat lain tu di Kedai Pasir Mas. Setiap semester, setiap tahun kita ada pelajar-pelajar kita yang orang kata apa, berkemampuan untuk membimbing solat tarawih, menjadi imam untuk solat-solat biasa. Ada yang Al-Hafiz, Hafizah pun ada. Sebelum ni saya ada buat satu orang kata apa, survey, nak tahu berapa orang Hafizah dalam KKTM Pasir Mas ni. Sebabnya saya nak sebenarnya nak buat satu kertas cadangan. Orang kata apa, sebab kita tengah tiba Hafiz. So quick win-nya dekat sini, kita tak perlu lagi nak buat jalan yang jauh, kita dah ada tahfiz dah. Jadi saya ambil pengalaman sahabat saya masa kami sama-sama bujang duduk di Sarawak. Dia seorang guru Jacob yang merupakan Al-Hafiz. Negeri Terengganu dia bagus. Dia setiap tahun sesiapa yang lulus dia punya ujian tahunan hafazan tu, tepuk-tepuk Quran ni, bila dia lulus dia akan dapat 1,000 untuk tahun tersebut. Renew setiap tahun 1,000. Jadi kalau panjang jodoh saya kat sini tu, memang saya nak cadangkan, nak buat satu paper supaya diangkat. Kita nak cadangkan supaya ramai lagi Hafiz-Hafizah masuk dalam ni. Kita buat program yang sama dengan kerjasama mungkin Darul Quran, kerjasama wakaf-wakaf, Jabatan Agama, Pusat Zakat. Kita bagi insentif setiap tahun. So yang ni yang tak sempat nak ni, insyaAllah doakan satu hari di tempat yang sewajarnya untuk sebuah benda yang betul, insyaAllah. So sekarang pun 7.20. Kita ada sediakan makan nasi belauk pada anda semua. Hari ini saya nak belanja semua, sebab tu saya panggil